Ini dah ladybug berwarna oranye nih. Selamat petang guys. Petang ini kita lepak di belakang sambil menikmati suasana petang yang cuaca ada nak hujan. Jadi petang ini sebelum hujan melanda, ada baiknya kita buat unggun api dulu, ataupun kita perasap kebun kita dengan kita punya sarang telur. Nak buat unggun api kayu-kayu maupun daun dia masih banyak yang basah, baru lepas hujan, jadi kita gunakan sarang telur saja. Oke guys, kita dah bakar kita punya sarang telur. Ada baiknya kita lepak tengah-tengah. Lemak. Yes. Kita bagi perasap kawasan. Tuh, cuaca hujan ya. Jadi aku unggun api sini pun banyak yang dah basah. Tapi petani aku nak bakar kertas-kertas ni. Akunya cili guys, banyak buah dah. Ini yang baru aku tanam, baru aku tanam 2 hari lepas. Terus aku potong dia punya pucuk ni, supaya ianya akan terus bercabang nanti. Yang sana tu memang teruk juga lah, kena serangan dia punya serangga perosak. Ini aku punya moringa ni habis dah daun dah. Sebab akar dia tercabut. Sini akar dia. Jadi nanti dia akan berbunga ataupun berdaun baru lah. Kita tengok perkembangan akunya longan ruby ni. Dia dah keluar putik buah dah ni. Nih. Itulah buah dia tak banyak. Dia tak boleh buat berbuah banyak. Tengok guys, ada lagi musuh dia ni. Tengok tu. Tu yang menyebabkan pucuk-pucuk limau apa semua ni, ianya jadi layu. Tengok tu. Ni kena hapuskan enggak ni. Oke guys, serangga tu tadi aku dah musnahkan. Ada 3 ekor. Jadi aku kena sentiasa alert lah. Kalau tidak, habis daun-daun limau dan mangga. Dia akan hisap dia punya cecair dalam tu, dan pucuk dia tu dia akan jadi layu. Itu akan membantukan kita punya tanaman lah. Kita tengok pada kita punya pokok-pokok mangga ni. Mana tahu binatang tu ada lagi. Selalu dia akan di pucuk-pucuk muda ni. Wah, ni dah keluar cabang ni. Bakal jadi 4 cabang. Setakat ni okey, tak ada binatang tu rupanya. Akunya buah naga dah petik dah hari tu. Karena ni lambat lagi lah, nak tunggu ada ke tidak berbuah ada lagi. Kalau kedundong ni, bila aku nak petik ni, banyak dah ni. Rendah-rendah ya. Sampai tahap daun pun tak ada lah. Daun dia habis aku buang. Ini pun banyak semut hitam. Ini dah cun dah ni. Kalau buat jeruk ataupun buat jus, dah cun dah ni. Kalau yang ni musuh dah. Ni dah ladybug berwarna oranye ni. Ini musuh daun kedondong aku ni. Selain semut, tengok dia ada bertelur lah ni. Itu adalah musuh utama dah. Ini yang putih-putih ni baru lagi. Mungkin warna putih ni. Sebab benda putih ni lah banyak semut berkerumun di buah dia ni. Tuh.
banyak terkena serangan serangga dah. Aku punya tanaman di belakang nih. Aku punya kantan-kantan ni pun dah lama tak keluarkan bunga gini. Patah lagi yang merah nih. Ni hari tu dah ada dah belajar mengeluarkan bunga, tapi sekarang dah jadi slow lah. Aku tak tahu kenapa. Baja dah bagi dah. Oke guys, aku dah kerap juga membuat pembajaan dekat aku punya kebun ni. Tapi biasalah, efek dah terlalu lambat lah. Limau-limau pun lama dah tak berbuah. Cuma yang sekarang ni tengah berbuah lebat cili. Cili kulai. Harap-harap ianya kita boleh makan banyak-banyak lah. Sebelum ianya diserang serangga perosak. Punya kedundung pun nanti aku nak tuai lah. Kita buat jus balik. Okay guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.